minta maaf saya sebutlah, Melayu dihalau di bumi sendiri. Tanah ini dipertahankan oleh orang-orang tua di sini waktu 13 Mei untuk pertahankan tanah ni. Jadi hari ni yang halau siapa dia? Yang halaunya nanti perak kuasanya orang Melayu, polisnya orang Melayu, DBKL-nya orang Melayu, kerajaannya orang Melayu, tapi dapat dekat satu syarikat pemaju Cina. Tanah ni tanah orang Melayu, tanah emas orang Melayu punya. Macam mana satu syarikat pemaju Cina tiba-tiba nak ambil alih tanah yang memang confirm tengah bawa ke mahkamah bahawa statusnya adalah emas. Jadi sekarang ni kalau kita kata jajah halau orang Melayu, mereka tak faham. Bayangkan tanah ni 9 ekar, 7 ekar akan dapat dekat pemaju, konon-kononnya Melayu tak dihalau tapi semuanya akan dilonggok atas 2 ekar. Jadi dia tak faham ke yang 5 ekar dia akan rampas. Siapa yang dapat? Satu syarikat pemaju Cina. Jadi bukan kita bercakap masalah bangsa, masalah rasis, tapi realiti sekarang ni ialah satu syarikat pemaju Cina yang bukan capital, working up capitalnya besar, rampas tanah 9 ekar. Jadi orang Melayu nanti semua kena duduk dekat sana 2 ekar. Jadi 5 ekar lagi nak buat apa? Nanti buat kondo mahal-mahal, orang asing mari duduk my second home, apa akan berlaku pada tanah kita sebenarnya? Jadi ni kerja dealer ke apa? Jadi sebab itulah saya rasalah. Saya rasalah. Kezaliman macam ni memang kena pertahankan dengan kekuatan. Jadi insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya untuk pertahankan supaya sakit baki yang ada tidak diroboh oleh pihak yang sangat zalim pada hari ini. Penduduk di Kampung Sungai Baru ni dapat notis kosongkan rumah sebelum 26 hari bulan. Tengok hari ni memang ganas zalim teruk daripada tingkat-tingkat semua dah buang. Tingkat-tingkat semua dah buang, sebelah sana dah runtuh sebelum 26 hari bulan. Jadi takkanlah penduduk sini yang masih ada sakit baki, tengok rumah atas sana masih ada penduduk. Masih ada penduduk. Tapi tergamak mereka suruh keluar sebelum daripada hari raya. Jadi takkanlah tak boleh tunggu.